sejahtera. Benih yang baik dibuang ke laut menjadi pulau, dilontar ke langit menjadi bintang, dicampak ke darat menjadi gunung. Nama diberi Muhammad Imaduddin bin Muhammad Safancai. Saya berusia 12 tahun, merupakan anak didik SKM Merbau yang terletak di Bemban, Melaka. Kod sekolah MBA 1079. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku. Dalam video ini, saya begitu teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca, berjudul Misteri Perkemahan. Mempunyai 103 buku surat, dikarang oleh Najib Alias dan diterbitkan oleh Blink Book Sendirian Berhad. Buku ini telah diterbitkan sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2023 dan 2024. Terdapat 5 buah cerpen yang dirangkum menjadi sebuah buku cerita yang berlatar belakangkan aktiviti perkemahan. Ciri motivasi yang terdapat dalam buku ini sedikit sebanyak dapat menyuntik semangat kekitaan dan kesedaran kepada pelajar seperti saya. Mari kita menelusuri kisah-kisah yang terdapat dalam buku ini. Dewasa ini, penggunaan telefon bimbit seakan menjadi satu keajaiban dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan Juliana yang tidak boleh berpisah dengan telefon bimbitnya. Juliana dalam dunianya sendiri, tidak menghiraukan orang di sekeliling, melayari internet dan media sosial tanpa henti. Sehinggalah satu tragedi ngeri berlaku pada Juliana. Suatu aktiviti perkemahan dijalankan. Satu lagi kisah perkemahan rahsia yang diberi nama pembersihan, di mana satu konspirasi menghapuskan pelajar-pelajar nakal yang telah memberi impak yang besar dalam menangani masalah disiplin pelajar. Afiq, Z dan Ramli antara pelajar yang terlibat dalam perkemahan tersebut. Merentak jiwa remaja yang liar menjadi jinak semula. Taksub pada Mentera telah menjerat Lia dan 3 orang rakannya ke alam gaib. Hijab mata terbuka sehingga menghantui kehidupan mereka. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk meleraikan Mentera yang telah dibaca. Apakah mereka dapat kembali ke alam nyata? Sungguh mengujakan. Ada beberapa lagi kisah yang menarik di dalam buku ini. Kisah yang cukup mendebarkan dan memberi inspirasi pada norma kehidupan seorang pelajar. Ironinya, setiap kisah di dalam buku ini diakhiri dengan cara yang paling tidak disangka, membuatkan pembaca teruja untuk merungkai misteri perkemahan. Apa yang lebih menarik tentang buku ini ada terselit petua dan tip perkemahan yang disampaikan oleh jurulatih yang bertauliah. Antaranya ialah cara menggunakan kompas, belajar jenis ikatan, dan tipe pemilihan kemah yang sesuai. Maka, tidaklah buku ini hanya hiburan semata-mata. Gaya bahasa yang digunakan juga mudah, sesuai untuk mereka yang seusia saya. Penceritaannya ringkas tetapi padat dengan mesej dan teladan. Saiz buku yang kecil, mudah untuk dibawa ke mana-mana. Namun begitu, ada beberapa aspek yang perlu ditambah baik dalam penerbitan buku ini. Penggunaan ilustrasi pada setiap cerita harus dititikberatkan. Lebih-lebih lagi kanak-kanak seperti saya yang lebih gemar membaca buku yang berilustrasi bagi menggambarkan jalan cerita yang hendak disampaikan. Ilustrasi pada kulit buku ini agak menarik walaupun warna yang dipilih agak gelap dan suram. Tetapi masih boleh ditambah baikkan lagi dengan pemilihan warna yang lebih sesuai bagi menarik minat pembaca untuk membaca buku ini. Daripada 5 kisah di dalam buku ini, maka dapat saya simpulkan beberapa pengandaran. Antaranya ialah kita jangan terlalu obses pada sesuatu yang boleh memudaratkan diri sendiri. Selain itu, kita mestilah berfikiran terbuka dan berlapang dada menerima nasihat dan teguran daripada orang lain. Seperti kata pepatah, sesa dahulu pendapatan, sesa kemudian tidak berguna. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki.
Guru-guru kepalang ajal, bagai bunga kembang tak jadi. Sekian, terima kasih.